bajet tak sokong. Tapi dalam perbahasan minta macam-macam. Kan, patut sokonglah bajet ni. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Speaker kerana membenarkan saya untuk bersama-sama membahaskan titah ucapan diraja yang telah Sri Paduka Baginda sampaikan ketika meresmikan pembukaan sidang parlimen kita pada hari Isnin yang lalu. Di antara bait-bait ucapan Sri Paduka Baginda Tuan Agong tadi yang kita dengar, walaupun tak lama, tak panjang, tapi sangat padat, sangat berkesan. Kita harus jadikan ini sebagai satu panduan khususnya kepada kita, kerajaan perpaduan, kerajaan madani ini, dalam meneruskan kelangsungan pentadbiran dan juga pengurusan kerajaan kita berbaki 2 tahun ini. Tuan Speaker, saya nak menyentuh soal berkaitan dengan isu rasuah. Rasuah ni saya ikut sebagaimana Tok Guru saya daripada Pasir Mas. Kita kena bentras amalan rasuah ni. Sebab itu saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab dia sungguh-sungguh bukan setakat cakap, tapi dia laksanakan untuk kita memerangi. Kita lawan habis-habisan Tanjung Manis. Kita lawan habis-habisan. Maksudnya mereka yang melakukan amalan gejala rasuah yang terdapat di dalam negara kita ni. Tak kira lah pernah jadi PM ke, TPM ke, menteri ke, menteri besar ke, exco ke, datuk bercucu ke, datuk tak ada cucu ke. Maksudnya kita perangi habis-habisan. Sebab saya nak sebutkan besut. Jangan bangun. Besut itu yang itu yang malas tu. Nak dengar apa? Nak dengar apa? Tak ada, duduklah. Nak soal ke? Duduk, besut. Sebab itu saya kalau boleh saya nak minta kepada pihak kerajaan supaya kalau boleh rasuah ini kita jadikan sebagai musuh nombor 1 dalam negara kita ini. Sebab kalau rasuah berlaku salam di sempadan tu, bukan setakat paku, gajah pun boleh lepas. Bukan setakat gajah, kontena pun boleh lepas di kawasan sempadan dalam negara kita. Tak kisahlah jana wibawa ke, menantu ke, isu minyak ke, apa juga kesalahan yang dilakukan. Maksudnya kita cari sehingga ke lubang cacing. Sebab SPRM bagi tahu hampir 270. Ulu Langat. Yang Sabah macam mana? Sabah kalau nak kata terbukti siasat dan dakwa, tak ada masalah. Okey, yang jual saham apa ni? Apa dia? Yang jual saham apa ni? Kalau anda kata ada aduan siasat yang dan jual dakwa, saham tu tak ada rasa. Ya, kalau anda kata ada pendakwaan, ada siasatan, ada aduan, silakan, tak ada masalah. Itulah dia kita, kerajaan perpaduan, kerajaan madani. Kita tak selindung-selindung. Kita tidak backup ataupun kita tidak melindungi mereka yang melakukan amalan rasuah dalam negara kita. Kemudian yang keduanya, Tuan Speaker, soal berkaitan dengan pendanaan politik. Pendanaan politik ni pada saya dia ada 2. Ucap Monio. Satu, pendanaan politik yang diberikan oleh pihak kerajaan. Satu lagi, derma. Kalau derma ni, di sini masalah juga, Tapin. Kalau saya ada company, saya akan derma kepada parti politik yang jadi kerajaan sekarang ni. Yalah, sebab lepas tu saya boleh dapat projek contohnya. Kan, saya boleh dapat kerja. Tetapi ini yang pihak kerajaan nak kena tengok. Mungkin kita boleh cadangkan ada satu badan khas ataupun tabung. Maksudnya sumbangan untuk dana politik ni kita masukkan dekat tabung itu dan pemberiannya kita bagi ataupun kita berikan kepada parti-parti politik terdapat dalam negara kita ini secara adil dan juga sama. Begitu juga Tuan Speaker, Ulu Langat, masa dah tak ada mengenai pendanaan politik tu sikit ya. Cakap. Saya amat bersetuju dengan Ulu Langat untuk kita legalize pendanaan politik ini supaya semua pihak sama ada pembangkang ataupun kerajaan dapat menikmati dan juga melakukannya dengan telus dan juga berhemah. Jadi adakah Hulu Langat bersetuju kita semua MP kerajaan ni kita bagi satu usul kepada kerajaan supaya dilaksanakan, supaya kerajaan madani ini akan membuat satu sejarah untuk membuat pendanaan politik ini menjadi sah di sisi undang-undang. Setuju ke tidak, Ulu Langat? Saya setuju sangat isu pendanaan politik ni. Cuma bila bentang bajet tak sokong. Tapi dalam perbahasan minta macam-macam. Kan, patut sokonglah bajet ni. Bajet tak sokong, tapi minta macam-macam. Macam yang disebut oleh Pontian lah tu. Kan, minta jalan raya,
minta sekolah, minta surau, minta masjid dan sebagainya. Minta memang tak salah. Pak Bunta. Tapi Pada Bunta masalahnya minta lalu, Bang, boleh? bila Ulangan. bentang bajet tak sokong. Kawan lama. Bagi saya bagi. Tahun Tapi lepas masalah, bajet kita Pak sokong Bunta, pun tak dapat juga. Sekejap Pak Bunta. Masalah saya bagi semua. Ayolah. Tapi kawan-kawan Pak Bunta tak ada standard lah. Bila saya minta nak Udahlah, bagilah bagi soalan, peluang. tak Udahlah, bagi tu cakap saya dulu. bercakap. Saya Dah bagi Pak bagi Bunta. nak cakap lagi. Sila Pak Bunta. Selamat pengantin baru. 2 tahun, 3 tahun yang lepas kita sokong bajet. Bukan tak sokong. Tapi tak juga dapat peruntukan. Kali ini kita tak sokong, itu hak kami. Bukan bermakna apa sahaja yang kerajaan lakukan, kita tak sokong. Walaupun kita tak sokong dari sudut prinsipnya, tapi kita buat apa yang kerajaan buat. Okey, Pak Bunta. Yang lepas kita sokong apa betul lagi? Okey, Parit Bunta. Parit Bunta. Teringin nak kawan lagi ke? Parit Bunta. Janganlah dengki. Kalau nak kahwin, kahwinlah. Senang. Niat memang Berani? Ada berani tak? Ada berani tak? Niat memang ada tapi tak berani. Ada TV lah tu. Ada. Yang berhormat. Parit Bunta, yang amat berhormat Perdana Menteri dah beritahu. Gundinglah. Parit Bunta tanya tak dengan kepimpinan? Tapi nak tanya kepimpinan pun, dia nak tanya dengan pengurusi PN. Pengurusi PN pun tak terlantik. Dah dekat sebulan. Ulangan. Kita tak ada jawapan siapa pengurusi PN. Sikit lagi ulangan. Tadi dah bagi, kemudian bangkit lagi. Bukan tak runding. Katanya tanpa syarat. PMX kata tanpa syarat. Bila berunding, banyak syarat. Itu yang kita tolak tu. Betul ke itu fitnah tu? Tak fitnah apa. sebab- PMX kata tanpa syarat. Bila berunding, macam-macam 7 syarat. 7 syarat. Itu memang selalu. Besut Parit Bunta boleh ucap nanti ya. Tunggu ulangan. Hulu Langat boleh landing sudah. Apa ni speaker hari ni nampak cantik, berseri-seri. Tak apa, masa pun sudah cukup. Okey, kemudian yang ketiganya soal berkaitan dengan persempadanan baru. Pilihan raya ni. Sebab dulu dia pecah sempadan. Tapi tak tambah kursi. Tak boleh speaker. Saya di daerah Hulu Langat sekarang ni penduduk. Di dalam daerah Hulu Langat sekarang ni berjumlah hampir 1.5 juta orang. Parit Bunta. Sama dengan rakyat di negeri Pahang. Baiklah Timbalan Speaker, saya nak bawa isu saya di kawasan. Yang pertamanya, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Menteri Pendidikan. Bila saya mengadu pada dia hari Jumaat petang, masalah kelas sekolah tak cukup di Bandar Sri Putra. Saya mengadu hari Jumaat petang, Tampin. Hari Sabtu pagi itu, dia dah sampai ke sekolah di Bandar Sri Putra tu dan mengumumkan peruntukan tambahan 10 bilik darjah untuk sekolah menengah di Bandar Sri Putra. Kalau tidak, 1 bilik darjah di Bandar Sri Putra tu muridnya hampir 60 orang. Inilah pembangunan yang tidak seimbang yang berlaku di dalam daerah Hulu Langat ataupun di dalam Parlimen Hulu Langat. Kemudian yang keduanya, soal berkaitan dengan pembinaan Dewan Orang Ramai di Bandar Sri Putra. Kawasan ni projek perumahan banyak. Rumah banyak, penduduk ramai. Tapi dia tak ada Dewan Orang Ramai. Jadi saya nak minta kepada pihak KPKT supaya dapat segera membantu saya di Parlimen Hulu Langat ini untuk kita bina sebuah Dewan Orang Ramai di Bandar Sri Putra. Kemudian yang ketiganya, pembinaan flyover. Last ya. Janganlah, bagilah saya 2 minit lagi sebab saya tadi kacau. Besut kacau saya, Parit Bunta kacau saya, Puncak Borneo pun tadi kacau saya. Hulu Langat yang bagi laluan. Yalah, betul lah saya bagi Besut laluan. tak kacau. Tapi ini saya bagi laju ni, Last. Janganlah. 2 minit. Last. Okey, kemudian yang ketiganya, soal berkaitan dengan flyover di Taman Prima Sarjana. Ini setiap kali persidangan saya bercakap ni. Pontian, tolong tengoklah sikit Pontian. Menteri Kerja Raya pun ada. Aduh, hai. Menteri, Sifu, minta tolong Menteri Kerja Raya. Flyover di Taman Prima Sarjana. Kemudian yang keempatnya, persoalan berkaitan dengan lori keluar masuk di kuari Sungai Long, Sungai Serai ni. Pagi tadi saya terkena tagi. Tapi saya beritahu aduan telah kita buat kepada pihak JPJ. Cuma saya nak minta lah maksudnya kepada pihak kementerian ke, pihak agensi. Cuba tengok lori yang keluar masuk ni. Sebab di waktu pagi tu dia sangat berbahaya.
Sebab waktu pagi tu mak ayah hantar anak-anak pergi ke sekolah. Kemudian yang kelimanya, persoalan berkaitan dengan masalah di rumah-rumah bertingkat ni, di JMB kita ni. JMB ni dia uruskan sendiri dia punya rumah bertingkat tu. Yang jadi masalahnya kadang-kadang pitih tak cukup, pitih. Orang Langat sebut parjolo. Parjolo ni tak cukup. Jadi kita nak minta supaya Akta 757 tu digubal bagi membolehkan, maksudnya pemilik rumah ataupun JMB ni mengutip cas daripada pemilik rumah ataupun daripada penyewa rumah bagi membolehkan cas pemajuan itu digunakan untuk menyelenggarakan bangunan rumah bertingkat Terima kasih, yang Pulau Langat. terdapat Terima di kasih. dalam seluruh negara kita. Kemudian yang Masa sudah tamat. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Farid Punta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.